Diriwayatkan dalam Hilyat Al-Awliya karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, seorang pemuda bernama Abdullah bin Yazid Al-Khawas dari Basrah selama 20 tahun penuh, tiada seorang pun di kotanya yang tahu bahawa setiap kali malam menyelubungi bumi ketika manusia leka dalam tidur, dia bangkit sendirian menghadap penciptanya. Di siang hari, dia hanya pemuda biasa, bekerja, bergurau dengan rakan, tiada yang aneh pada pandangan mata. Tapi di sebalik senyuman dan kerenahnya yang biasa, tersembunyi satu rahsia besar. Ia adalah hamba yang begitu takutkan riak, sehingga sanggup menyorokkan amalannya daripada pengetahuan manusia selama 20 tahun berturut-turut. Suatu malam, secara tidak sengaja, imam masjid kecil yang sering didatangi terjaga dan terpandang akan Abdullah sedang sujud. Air matanya mengalir membasahi janggut dan sejadah. Bisirannya terdengar sayup-sayup, "Ya Allah, andai kau tahu betapa hina diriku di hadapanmu." Apabila Abdullah menyedari kehadiran imam itu, dia segera memadamkan pelita dan memohon, "Janganlah kau ceritakan pada sesiapa. Aku telah menjaga rahsia ini 20 tahun. Biarlah hanya Allah yang menjadi saksi." Selepas kematiannya, barulah tersingkap rahsia yang disembunyikannya selama ini, dan seluruh penduduk Basrah terpegun. Pemuda yang mereka sangka biasa itu rupanya memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah sampai disebut dalam mimpi seorang soleh, "Seluruh penduduk kampung ini diampuni kerana solatnya seorang pemuda yang tidak kalian kenali." Kisah Abdullah bin Yazid mengajar kita, kadang-kadang amalan yang paling bernilai bukanlah yang terpampang di hadapan halayak, tetapi yang tersembunyi di sebalik tabir malam hanya antara hamba dan Tuhannya. Jika kisah ini menyentuh jiwa, subscribe-lah, kerana setiap klik darimu boleh mengubah hati seorang yang lalai.